Okay, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna template rekod analisis ujian pelbagai subjek versi yang kedua ni lah. Okay. So, bila dah dapat link, tekan saja make a copy ni. Okay. Nanti dia akan bawa masuk ke template rekod ujian analisis ni lah. Okay. Mula sekali, bacalah dulu cara nak guna. Dan kedua, buka pada bahagian setup. Dekat sini boleh setkan subjek, kelas, nama guru kelas dan markah. Okey. Contohnya untuk tidak hadir letak TH lah. Kalau kosong letak F. Kalau macam 20 minimum 20 ialah E. Kalau minimum 35 D, minimum 50 C, minimum 66 B, minimum 82 A. Okey. So ini untuk grade markah lah. Okey, macam mana nak masukkan grade markah? Okey, masuk ke kelas yang pertama. Ini sesuai kalau macam ada satu tahun tu ada 5 ke 6 ke 7 kelas lah. Okey, sebab ada 7 kelas dekat sini. So, saya dah siap-siap buatkan 7 kelas. Okey, lepas tu dekat sini yang pertama. Okey. Mula-mula pilihlah kelas yang keberapa, nama kelas ke. Nanti automatik nama guru ni akan muncul lah. Okey. Dekat sini contoh saya letakkan nama murid lah. Lepas tu saya boleh letak lelaki, perempuan. Okey, dekat sini dekat sini saya letakkan markah lah. Okey, ini random je nombor dia. So boleh nampak dekat sini ada E, A, B, C, D dan lain-lain. So dekat atas ni dia punya kesimpulan lah. Berapa ramai pelajar yang dapat A, berapa ramai dapat B, C dan seterusnya. Untuk setiap subjek tersebut. Andai kata kalau lebih daripada 8 atau 9 subjek, contohnya, okay, boleh buka dekat bahagian tambah sini, nanti akan ada lagi kolom lain. Okay, dekat sini ada 20 subjek lah. Kalau nak tambah lagi, boleh bagi tahu dekat Anis. Okay, dekat sini yang warna kelabu ni, jangan sentuh yang warna kelabu ni sebab saya dah setkan formula siap-siap dekat sini. Grid keseluruhan dah automatik. Jumlah markah keseluruhan dah automatik. Jumlah markah 7 subjek pun automatik. Purata markah pun automatik. Kedudukan pelajar pun automatik. Okay, so sini dia punya bahagian untuk tengok nama mengikut kedudukan pelajar. Okay, macam sini contoh nama 18 ni nombor 1. So dia akan automatik tunjuk siapa yang nombor 1 sampailah ke bawah. Okay, dia akan tunjuk sekali grade keseluruhan dia. Okay, next. Sebelah sini untuk analisis setiap subjek tu ada berapa yang TH, ada berapa yang tidak hadir, ada berapa yang F, ada berapa E, D dan seterusnya. Dekat sini juga ada jumlah pelajar, berapa ramai dalam pelajar tersebut. Okey, ini untuk cara nak masukkan grade pelajar dalam template ni. Okey, macam mana nak tengok analisis keseluruhan? Boleh tekan pada analisis keseluruhan dan akan nampak keseluruhan setiap kelas. Okey, kat sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, 7. Okey. Sini untuk dia punya pengiraan lah. Macam berapa yang dapat F, berapa yang E. Sama macam yang dekat sini. Cuma yang dekat analisis keseluruhan ni ditunjukkan semua kelas lah. Okay. So bila scroll ke kanan sikit akan nampak semua kedudukan pelajar mengikut grade keseluruhan. Dekat sini contoh nama daripada 1 sampai 20 kan. Okay. So andai kata kalau dah masukkan untuk kelas yang kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelima, 6, 7 ni, nanti dia akan muncul. Okay, macam inilah yang kelas yang ketujuh. Okay, untuk nampak tak ada warna biru dekat atas ni, ini adalah shortcut. Boleh saja tekan dekat sini. Nanti dia akan automatik bawa ke kelas yang kedua. Okay, dekat kelas yang kedua ni. Sama juga yang sebelah kiri ni, analisis keseluruhan, kedudukan ni. Boleh klik dekat sini, nanti dia akan bawa kita ke mana kelas yang kita nak tengok. Macam yang sini, shortcut untuk analisis keseluruhan dengan kedudukan lah. Kalau dekat sebelah sini, untuk kita masuk ke template markah tu. Okey, macam yang ni. Kelas yang pertama. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh saja tanya Hanis. Boleh WhatsApp Hanis. Dan kalau ada nak buat penambahan atau perubahan, boleh saja terus WhatsApp Hanis. Okey, terima kasih kerana membeli template rekod ujian analisis pelbagai subjek yang diperbuat daripada Hanis Shakira.
Terima kasih.